Apakah sah solat apabila kita tidak tahu yang sebenarnya pakaian kita ada najis? Dia dah sedar semayang, dia sebenarnya ada tahi lah kocek. Naute tahi kambing lah pakai. Dah tahu. Dah sedar. Memang tahi kambing sungguh, tapi dia dah sedar. Semayang dia tidak sah. Contoh, dia semayang zuhur dah sedar ada tahi dalam kokek. Okey, contoh, atau baju atas belakang kena tahi, atau ada najis kat mana-mana dia tak sedar, atau seluar dalam dia kena tahi, kena air kecil, tak sedar. Okey, semayang tidak sah. Walaupun dia tak sedar sampai ke mati dan dia tidak qada, di akhirat dia tidak didakwa dah. Dia tidak didakwa meninggalkan solat. Dan semayang dia tidak sah. Kenapa? Kerana sah ni bukan hak akhirat. Sah ni masalah syariat. Syarat sah semayang, suci dari najis. Kalau tak ada syarat, tak jadi. Iza saqata syartun, saqata masyrut. Bila syarat tidak ada, maka masyrut, solat tidak berlaku. Apa makna syarat? Ma yatawaqqafu an sihhati syai' wa laysa juz'an minhu. Perkara yang mesti ada untuk mengesahkan satu ibadat walaupun dia luar pada ibadat. Nampak? Jadi kalau dia tak ada syarat, tak ada ibadat. Maka alih kerana ada tahi, maka tidak ada suci, maka semayang tetap tidak sah, tetapi dia tidak berdosa. Kenapa? Kerana tiga perkara Allah maaf umat aku. Nombor satu, al-khata'. Nombor dua, an-nisyan, dan lupa. Nombor tiga, benda yang dipaksa. Jadi ini lupa tak? Dia terlupa yang dia ada najis pada badan dia, diri semayang juga, maka Allah tidak ambil balas. Mana kata Imam Nawawi, dia akhirat tidak didakwa meninggalkan solat, tidak diazab. Sebab apa? Dia sudah berniat melakukan ibadah semayang. So semayang sah tak? Tidak sah. Sebab apa? Tak cukup syarat. Jelas.